Ni lagi. Ada lagi barang baru sampai. Ni mainan ni. Mainan kepada pembelajaran budak-budak. Okey, jom kita buka paket. Kita buka elok-elok. Inilah barang dia. Dia balut pun bagus. Terjagalah barang ni. Okey. Ada lagi kotak dia. Baru kita boleh jumpa LCD dia. Okey, jom sambung lagi. Okey, barang memang baiklah. Kat belakang ni dia ada lock tau. Contohnya macam ni kita lock. Nanti kita tak boleh tekan padam lah. Tak boleh tekan padam. Tapi kalau kita tekan yang ni, tolak kepada unlock ni, baru dia boleh tekan padam. Tekan padam tengok saya buat tekan padam. Ni pen dia. Bolehlah bagi budak-budak. Cantik tempat letak pen. Empat tali. Besar ni 16 inci. Dia pakai bateri tau. Dia pakai bateri ni. Ni bateri. Ni senang nampak bateri. Pakai bateri. Bateri macam bateri jam. Ni pun sesuai letak dekat peti ais ni. Untuk memo. Contoh pesan. Tiada di rumah. Boleh pesan memo lah. Kunci pintu. Kan? Bolehlah untuk memo letak kat peti ais. Selain daripada untuk anak-anak main. Bergunalah, benda ni pun murah je. Sangat berguna. Okey. Kita padam dah hilang. Terima kasih kerana menonton. Kasih kerana menonton.